Abang nak cerita satu masalah lagi ni. Hak yang berkait dengan benda hak yang kita bincang. Perempuan di zaman kita ni banyak perempuan bekerja. Banyak perempuan bekerja. Yang mana ada sebahagian daripada perempuan ketika dia berada di tempat kerja, dia berada di tempat kerja, tiba-tiba darah haid dia kering. Maksudnya habis dah haid dia. Jadi apabila habis dah haid dia, katakanlah darah dia berhenti dalam pukul 12 tengah hari. Tengah-tengah dia kerja tu pukul 12 tengah hari. Maka nanti masuk pukul 1, orang bang suruh wajib tak dia sembahyang? Wajib dia sembahyang. Kerana darah dia telah berhenti sebelum lagi daripada masuk waktu zuhur. Bukan setakat pukul 12, bahkan kalau sekiranya tinggal 4 minit lagi waktu zuhur, tiba-tiba darah dia berhenti, maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Okey. Sama juga, kalau darah berhenti dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar. Darah berhenti dalam waktu maghrib, wajib dia kena sembahyang maghrib. Darah berhenti dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak. Ada sebahagian daripada orang puang, ketika darah haid berhenti ketika dia bekerja, dia kata tak apa qada balik sembahyang, kita mandi rumah, payah nak mandi tempat kerja. Okey, sebenarnya perbuatan itu adalah salah. Dia termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Sebab apabila darah dia haid berhenti, maka wajib dia sembahyang. Cukup syarat wajib. Dia Islam, berakal, balik, suci daripada haid dan nifas, wajib dia kena sembahyang. Dia nak sembahyang, mana ustaz, payah nak mandi tempat kerja, kata dia. Payah saat ni tu, sebab mu duk fikir payah. Sebenarnya tak payah pun mandi tempat kerja. Kalau sekiranya mu memandang perintah Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Tapi kalau mu duk fikir tentang koyok baju, kat pergi basuh tudung sikit, kalau mu fikir benda kecil lagu tu, mu rasa payah. Tapi kalau mu letak perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala depan, mu tidak akan rasa payah. Biasa kalau orang puan tanya, sebab apa kalau apa buat daurah pengajian bab darah wanita, orang puan banyak tanya bab ni. Bab ni di antara soalan yang kerap kali ditanya oleh orang puan. Abang akan katakan ni, tak payah sebenarnya. Kalau nak mandi, kalau nak sungguh. Hak yang payahnya kalau tak mau mandi. Orang puang kalau dia kerja, kalau dia senak perut, dia boleh berok. Kita buat contoh gitu. Kita dia senak perut, dia boleh berok. Teka dia kerja. Ke boleh? Oh senak perut, tahan dulu balik berok rumah. Malu nak berok tempat kerja. Kalau mu berok boleh tempat kerja, basuh berok boleh. Apa mandi wajib tak boleh? Kita kena ingat ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita sembahyang, bermakna Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita perkara yang tidak sah sembahyang melainkan dengannya. Ketika Allah Ta'ala wajib kepada kita sembahyang, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita berwudu kalau sekiranya kita tidak ada air sembahyang. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita mandi wajib kalau sekiranya kita berhadas. Sama kita tak payah nak mandi wajib, belambok. Tandas-tandas awang masjid, belambok. Tak ada kait wala. Pergi beli sekejap. Mudah sangat lah ni. Dah kerja kan, kita banyak kan. Beli sekejap. Dan kita tahu dah, kita berada pada penghujung haid, salah dia bawa tuala. Bawa tuala daripada rumah kalau sekiranya kita betul-betul mengambil berat tentang sembahyang. Tetapi masalahnya apabila tidak mengambil berat tentang sembahyang, akhirnya mulalah keluar daripada mulut. Tak apalah kita qada dah. Kan Islam kan mudah, agama Islam mudah. Dijadikan Islam ni agama yang Islam ni mudah. Allah Rabbi. Islam mudah sebenarnya bukan hujah. Bukan hujah. Kita tidak boleh menghalalkan perkara yang diharamkan, menggugurkan perkara yang diwajibkan dengan alasan Islam tu mudah. Islam mudah, memang Islam mudah. Tetapi mudah maksudnya adalah dia masih lagi di dalam kemampuan mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi bukan semua mudah. Apa kata Islam mudah secara keseluruhan? Kalau misalnya diwajibkan berjihad, orang lelaki wajib kena pergi belaka. Tahu tak? Berjihad ni benda perang fi sabilillah, menggadai nyawa. Siapa kata mudah? Sebab bangun sembahyang subuh, siapa kata mudah? Kalau mudah penuh masjid. Kalau mudah. Lebih daripada Jumaat kalau mudah. Benda payah tu. Hak yang payah nak bangun orang muda lah. Orang tua, hak yang dah buat cetong tu nak mati dia kan kau bangun. Orang mak payah bangun tu orang muda. Anak kita hak muda tu payah nak gerak. Tak cakap nak gerak. Serak suara mau. Dan kalau mudah, orang muda lebih cepat bangun, dia ragu. Tapi tak. Payah nak bangun. Orang muda pun. Jangan main. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sembahyang benda agama Islam memang mudah. Tapi kita kena faham apa maksud mudah. Mudah di sini adalah benda tu masih lagi di dalam kemampuan mukallaf.
Tapi tidak boleh kita jadikan agama itu mudah untuk menggugurkan kewajipan yang diwajibkan kepada kita, untuk menghalalkan perkara yang diharam. Itu adalah salah. Baik. Tidak ada dalil daripada syarak Islam itu mudah. Kita tidak boleh jadikan Islam itu mudah sebagai dalil untuk menghalalkan perkara yang diharamkan, menggugurkan perkara yang diwajibkan. Lepas tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ni, bab masalah diwajibkan sembahyang pada tempat bekerja ni, apabila seorang perempuan kering pada ketika dia bekerja, wajib dia kena sembahyang membuat penulisan yang panjang. Mula buat satu penulisan yang pendek. Tiba-tiba ada ustazah, sebahagian daripada ustazah dia buat penulisan, dia kata, ada apa, ada membayar pun kan Islam tu mudah. Allah Rabbi. Jadi dia membaca, kata, tak menasabah warna ahli ilmu cakap lagu ni. Dia cakap mengikut hawa nafsu lagu ni. Tidak ada sandaran daripada syarak begini dia cakap. Maka, amba buat penulisan yang panjang mengkritik pandangan tersebut. Ada penulisan yang panjang buat dalam masalah ni. Kalau kita faham, ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kita akan faham bahawasanya apa hak yang dituntut kepada kita adalah mengutamakan sembahyang berbanding dengan kita bekerja. Okey, dalam Al-Quran Allah Taala kata lagu mana? Wa'mur ahlaka bis-salati. Mu kena perintah kepada keluarga mu sembahyang. Wastabir 'alaiha, mu kena sabar. Maksudnya sabar. Sabar ni benda tu susah. Berarti darah pada tempat bekerja wajib kita kena sembahyang mandi, susah. Tapi mu kena sabar. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Cuba tengok. Dalam ayat ni Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya suruh anak bini kita sembahyang. Dia sabar di atas sembahyang. Lepas Allah Ta'ala kata, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nahnu narzuquk. Bahkan kami yang beri rezeki kepadamu. Cuba perhati molek. Pada permulaan ayat, Allah Ta'ala menceritakan tentang kewajipan sembahyang. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala menyebut tentang rezeki. Ia memberi maksud bahawasanya jangan sekali-kali dalam hal mencari rezeki, mengabaikan kewajipan sembahyang. Itu mungkin kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya